Pilih 1 hingga 13 salah satu nombor dan di sini ada soalan yang saya akan berikan. 5 lah 5. Dalam masa 2 minit, huraikan satu doa ringkas tetapi penuh makna dan indah yang boleh diamalkan dalam seharian. Ringkas doa pendek Boleh. ke doa panjang? Tak kisah mana yang untuk kita amalkan. Boleh amalkan. Untuk dia pendek lah, saya panjang. Okay. Sebab apa banyak doa-doa yang pendek saya hafal Okey. untuk saya baca dalam solat. Okey. Oh, okay. Macam setiap kali sujud dan Doa sebelum bagi salam saya akan kumpul lah a list of doa pendek ni. Okey, ni aku nak baca. Sujud ni baca doa yang macam lain. Jadi antara yang saya rasa saya nak kongsikan hari ni adalah Allahumma inni as'aluka huda At-tuqa wal afaf wal ghina. Kadang-kadang macam we desperately need something from you, ya Allah. That one. Doa apa? Rabbi ini lima anzalta ilayya dalam min khairin fakir. Kan macam apa-apa saja kebaikan kan yang baik kau bagilah kat aku. Kadang-kadang kita lost nak doa apa nak minta apa. Jadi kadang-kadang kita pun dalam solat kita tak datang idea nak minta apa dengan Allah. Saya akan doa ni, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebab itu kita merangkuk, kita serah kepada Allah lah apa saja kebaikan Kebaikan untuk sampai kat diri kita.